TV, realistik, terkini, versatile. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya, Flesyaka Encana, wakil dari Rimbas TV. Pada pagi ini, sekolah kami telah mengadakan ceramah mengurus emosi membina sasiah. Jom kita saksikan. Menilai semua pilihan hidup dan menemukan kekuatan dalam dalaman agar kita menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Malam Selamat pagi dan salam sejahtera, bersama saya Helesti Lawang, wakil daripada RTV. Pada pagi ini saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Betong, iaitu Tuan DSP Wan Muhammad Ali bin Wan Malik. Baiklah Tuan, apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik. Okey Tuan, saya ada satu soalan untuk Tuan. Okey, soalannya berbunyi seperti ini. Apakah amalan harian paling ringkas untuk melatih kawalan emosi? Okey. Jadi tadi pun kita dah dengar perkongsian dari saya. Apa yang penting adalah untuk mengawal emosi ni dari pelajar sendiri, daripada individu sendiri. Mula dengan niat, mula dengan perkara yang baik di pagi hari. Dengan yang penting adalah restu ibu bapa. Salam ibu bapa yang mana yang ada ibu bapa, mana yang ada orang tua, salam orang tua, mana yang ada orang yang lebih tua di rumah. Salam dengan abang ke, dengan kakak ke, dengan makcik ke. Kalau di sekolah tu, first thing is siapa yang berada di sekolah tu? Warden. Kalau di asrama tu, warden yang kita ucapkan, beri salam dia. Mulakan suatu benda tu yang baik untuk memastikan hari yang kita hadapi hari tu yang terbaik. Supaya emosi kita pun tenang dan terkawal. Itu saja Tuan. Baiklah, terima kasih Tuan atas soalan saya. Baik, setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye!